Dalam dunia pendidikan hari ini, cikgu bukan sahaja mengajar tetapi cikgu juga perlu menyediakan soalan latih tubi untuk UASA, UPSA, PKSK, SPM dan pelbagai pentaksiran lain. Tetapi, menyediakan soalan berkualiti setiap minggu selari dengan DSKP memakan masa yang sangat banyak sampaikan ramai cikgu rasa terbeban. Di sinilah Pandai Teacher boleh memudahkan cikgu-cikgu. Saya Mohsin, Head of Product di Pandai. Hari ini, saya nak perkenalkan satu ciri yang paling banyak digunakan oleh cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. Quiz Builder di dalam Pandai adalah sebuah fungsi yang memudahkan cikgu-cikgu semua untuk menyediakan kertas soalan dalam beberapa minit sahaja. Dengan Quiz Builder, cikgu-cikgu boleh yang pertama, jana soalan automatik mengikut silibus. Yang kedua, boleh hasilkan latih tubi UASA, UPSA, PKSK, SPM dengan lebih cepat. Yang ketiga, pemarkahan automatik untuk murid-murid. Yang keempat, melihat analisis prestasi pelajar dengan terperinci. Dan yang kelima, soalan yang cikgu buat boleh diedarkan secara atas talian kepada murid melalui pelantar delima dan juga meningkatkan keaktifan pelantar delima di sekolah. Setiap soalan adalah selari dengan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP. Cikgu tak perlu lagi type soalan dari kosong sebab soalan sudah tersedia dalam Pandai Teacher. Semuanya mudah saja cikgu. Macam ni saya tunjukkan. Lepas login Pandai Teacher untuk siapkan kertas soalan latihan, cikgu boleh tekan Quiz Builder. Dalam Quiz Builder, cikgu ada pilihan iaitu bina kertas soalan sendiri atau terus ambil kertas-kertas soalan yang sudah tersedia dalam Pandai Teacher. Untuk cara pertama iaitu bina kertas soalan sendiri, cikgu pilih Create New Set. Cikgu pilih silibus, year grade, subjek dan tulislah tajuk kertas soalan cikgu itu. Kemudian cikgu pilih berdasarkan chapter dan topik yang ada untuk bina kertas soalan cikgu tadi. Cikgu search dan add lah soalan-soalan tersebut dalam kertas soalan cikgu. Kemudian cikgu boleh publish untuk terus gunakan sama ada secara offline iaitu cikgu nak print ataupun secara online melalui pelantar delima. Cara yang kedua, kalau cikgu nak lebih jimatkan masa adalah cikgu pilih Ready Made Set dan cikgu boleh terus pilih berdasarkan silibus, tahun, subjek dan cikgu boleh terus gunakan kertas soalan latih tubi yang sudah tersedia untuk terus digunakan oleh cikgu. Jadi cikgu-cikgu, dengan Quiz Builder, cikgu boleh jimatkan masa dan ada waktu yang lebih untuk fokus mengajar dan urusan-urusan lain. Antara pengguna aktif feature ini ialah Puan Yogita Yogabalan, Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan Ketua Penelitian Sains SJKT Ladang Sungai Batu. Beliau berkongsi berkenaan Quiz Builder. Fungsi yang saya paling suka adalah Quiz Builder. Ia memudahkan saya membina kuis dalam talian dengan pelbagai jenis soalan, objektif, subjektif dan banyak lagi. Saya boleh mengukur pemahaman pelajar secara langsung dan memberi maklum balas secara pantas. Beliau juga turut menegaskan tentang nilai analitik yang ada dalam Pandai Teacher. Pandai Teacher menyediakan analisis keputusan pelajar yang terperinci membantu saya menilai kekuatan dan kelemahan mereka. Dan akhir sekali, beliau mengesyorkan kepada guru-guru lain aplikasi ini sangat membantu dalam meningkatkan kualiti pengajaran. Ia cukup user-friendly, mudah dipelajari dan saya percaya ia akan memberi manfaat kepada ramai cikgu. Maklum balas seperti inilah yang membuktikan bahawa Quiz Builder benar-benar memudahkan tugas cikgu di sekolah. Akhir kata, kalau cikgu nak mudahkan penyediaan soalan untuk murid, boleh gunalah Quiz Builder di Pandai Teacher hari ini. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi kami di pandai.org. Terima kasih cikgu kerana terus memastikan murid kita mendapat pembelajaran yang terbaik.